Hari ini saya telah mengunjungi sebuah keluarga mendiang Sarawanan yang telah meninggal dunia semalam. Beliau telah meninggal dunia mengikut laporan hospital daerah Manjung atas sebab kelemahan jantung selepas menderma darah. Kempen derma darah ini telah dianjurkan di Setiawan di Kuala Sri Subramaniam sempena perayaan Taipusan semalam. Jadi selepas menderma darah, beliau pengsan dan dibawa ke hospital daerah Manjung. Mengikut laporan, beliau telah meninggal dunia pada jam 1:30 tengah hari. Jadi saya kurang puas hati dengan laporan yang ditulis dalam sijil kematian. Jadi saya ingin menyuruh kepada pihak hospital dan pengarah hospital dan Kementerian Kesihatan untuk memperincikan sebab-sebab kematian. Kerana mendiang Sarawanan mempunyai 5 orang anak yang masih bersekolah, masih kecil lagi. Anak bongsu 4 tahun, anak sulung 16 tahun. Jadi saya sangat sedih apabila mengunjungi rumah beliau. Jadi saya memohon kepada Kementerian Kesihatan mengambil tindakan segera dan kalau boleh memberi satu pampasan kepada keluarga ini. Jadi pada pengetahuan saya, ini adalah satu kes yang pertama saya dapati berlaku semasa kempen derma darah. Jadi saya juga ingin menyeru kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab supaya di masa akan datang memeriksa penderma-penderma darah dengan betul dan teliti sebelum mengambil darah mereka. Jadi bagi pihak Kerajaan Negeri dan bagi pihak yang amat berhormat Menteri Besar Perak, untuk perbelanjaan urusan kematian ini, kami akan menderma RM2,000.